Kita nak pergi Hatnyai. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고 긴 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Sekali kita nak pergi tukar duit dulu. Kita tak tukar kat Thai, kita tukar dekat pintu masuk ni je sebab senang. This one kita tukar kat sini. Rate hari ni sangat rendah ya, 756. Hello guys, so sekarang kita balik dekat vlog Hatnyai. This time kita orang pergi balik hari, and aku hari ni nak pergi tempat yang kita orang tak pernah pergi lagi. So tempat baru. Kita tak nak pergi tempat yang sama. Macam biasa singgah ke PTT melepaskan hajat-hajat. Diorang kononnya nak breakfast dekat Hatnyai, tapi sekarang ni macam lapar. Jadi singgah PTT kita nak beli sikit-sikit makanan dulu alas perut. Sebab mengantuk weh, bila lapar mengantuk. Masuk dalam 7E dulu. Sawadikap. Apa makanan yang ada? Ya? Ada babi. Babi tak boleh ha? Baru kah? Garlic bread with cheese. Oh ni dengan mayo sauce ni baru. Aku ingat aku hafal setiap satu. Ni baru. Ni sedap. Ai? Apa tu mau tunjuk kat kamera? Tapi mau tak tahan lah. Masa ni tak. Sakit kamu. Wow, unik ni tapai. Ni macam sedap tapi tak halal. So kita tengok je. Semua comel tapi malangnya mereka tiada halal. Jadi kita mampu tengok je. Comel kan? Tengok ni weh. Biscuit caramel. Wow. Aku baru perasan ni macam ada benda baru. This one, crab. Ni semua macam baru. Pasal aku macam nak try ni. Tofu cheese. Macam sedap. Aku rasa aku ambil yang ni je kot. Sebab sekejap lagi kalau kita orang makan kenyang sangat, kita pun nak pergi breakfast. So sekejap lagi dah kenyang tak best pula nak makan kan. Kita nak cari satu kopi. Siapa macam aku try suka matcha, but aku rasa aku lebih suka kopi. I'm a coffee lover. So kita nak cari kopi. Ni bahagian susu dia. Banyak ah, best ah. Thai Denmark. Yang nak minum unsweetened kat sini macam banyak gila. Mak love nak cari kopi. Kopi ni air. Oh, berkabus. Ini ada banyak juga selection untuk green tea, oicha, matcha, oolong tea, semua ada. Best kan tengok air. Favorite kuaci. Kita orang suka makan kuaci. Guys, kali ni misi kita orang adalah kita nak pergi tempat yang aku tak pernah tunjuk lagi dekat vlog. Kita nak terjah kedai makan baru yang lebih lokal, yang lebih murah, tapi katanya sedap. Macam tu. So kita tengok misi ni berjaya ataupun tidak. Wait. Dia punya cereal comel cotton candy. Lepas tu yang ni comel Binga Brunch. Dulu waktu aku buat personal shopper, aku ambil semua yang ni lah, Ovaltine ni. Comel kan? Comel kan mereka punya? Comel kan? Uyu Arabica. Ni macam baru first time tengok. Aku dah boleh hafal dah barang dalam ni. Ni first time aku tengok this one. Apa Mama ambil apa bang? Apa tu? Ada hitam, ada putih. No, packaging ni boleh buat picture macam biasa. RM1 10 baht. So dalam RM1 3. Paste macam ni pun kena hati-hati juga tau. Dia ada high tendency untuk ada babies. Babi cannot eat babi. Teman pun halal juga. Nah, this one sedap. Ni pun sedap. Almond milk ni tengah promo doh, 120 buy one free one. Should I? Tak tahu awal masuk Hatnyai kita orang suka beli this one. Dalam dia ada nata de coco and ada halal tau. So kalau siapa yang nak try boleh try this one. Sedap.
our first stop. Cakor bang. Sebut elok-elok. Macam mendak sikit kedai. This one dia punya order. Allah. Tapi kat sini dia macam fully intai. Kita translate pun masih intai. Gambar pun ada satu. So restoran ni susah sikit ya. Tempat pun agak tak selesa. Hai Ma, are you okay? Untuk nak share this place, korang boleh datang kalau bukan grup yang besar. Kalau siapa grup yang besar, korang takkan selesa. Ni kita orang duduk macam camping. Macam camping site gitu. Ni adalah green tea. Apa ambil kah? Green tea lychee. Longan. Tak, dia ambil green tea biasa je. Green tea biasa. Lepas tu this one chai tea. Lepas tu ni kopi. Ni roti canai. Semua nak try makan. This one aku ada kopi. Dia lebih crunchy tapi dia berminyak je. Oh enggak. Ada pelangkah. Guys, kamera ni akan depan sikit sebab meja ni terlalu kecil untuk aku letak. Tak muat. Saya nak try ni. Strong kan? Ada shot. Macam sambal. Dia punya sambal tu kan, dia punya sambal, dia punya kuah tu, dia agak kesambalan-sambalan and dia crunchy. Sedap. Okay, Kak Long pula akan try. Okay. Ngam-ngam-ngam. Sedap. Swan, Kak Long order nasi kerabu. Wow. Pula yang nak English breakfast dekat Nyai ni. Nah. Dia ingat dia ada dekat mana? Kita tengok mau makan. Makan. Cik. Kan kita makan. Gaul nasi kerabu rasa dia kena gaul, okey? Jangan makan satu-satu. Rich in flavor. Nyams. Mana coba ni? Syabu. Nasi kami medan. This one aku ambil nasi kukus tapi dia bagi apa gujus? Gustu. Dia panggil gustu. Tante dalam translate. Mana aku nak record ni? Dia macam apa? My all favorite. Tapi apa beda? Tak pedas. Pedasnya. So this one ayam ke? Kita ambil sambal. One bite. Porsi nasi dia pun macam elok-elok untuk perut. Aku cuba mencari space untuk membuat. Sebentar ya. So ambil sambal. Atas dia tu Ambil ayam. atas dia Ambil ayam. content creator terkenal kat situ. Tak, atas dia pun content creator terkenal tu kita kena ambil dia kita yang tak kenal. Saya member tak cakap. Sedap. Rasa dia sama je macam Malaysia tapi sedap. Dia cakui dengan ni. Tadi dia makan Try this one. dia letak je. Panas. Kak Long sedap ke?
Ngam 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 ngam. Ni total kita orang makan 313 baht sahaja. Okay, nasi dia dah habis. Cakwe dah habis. Habis. 언젠간 이 눈물이 멈추길 언젠간 이 어둠이 Okay, kita nak pergi next destination iaitu Go Wholesale. Dia content creator ke? Wih, ini kawasan apa ni? Guys, kita dah sampai dekat Go Wholesale. Ni tempat baru tapi dia macam makro lah. Let's go. Lain makro, korang ada tempat baru nama dia Go Wholesale. Dia macam makro tapi dia macam lagi besar weh. Korang tengok dia punya morning ni. Berapa orang banyak. Tu dia. Heaven tu. Wow. Banyak lah. Ni macam lagi cerah mata daripada makro. Wow, ni memang menggalakkan kita untuk potong kaki ya. Tu dia. Wow guys. Why you guys so big? This is not healthy. Yo, this is in jumbo size. So big nakal. Ya Allah besarnya. Tu. Wow. Best lah. Cookies spread. 99 baht. Halal tak? Ada halal? Wow, ada halal. Amazing. Dalam apa tu? Lizard kan ada benda tu. Oh. Tak ada halal. Tapi tak ada halal. Tak ada halal tak boleh lah sebab dia jelly. Nanti dia ada babi. Tapi kita nak buat ni. Mau kena mah babi. Okay guys, let me tunjuk dekat you guys. Yang orang buat, orang buat. Oh dia. Ni halal. Ni halal tau. Ni halal. Ni halal. Kita ambil bat. Ni halal. Tapi kalau tak bayar haram. Tengoknya guys. Ni. Lepas tu Essence vanilla. Wah cantik kan Essence vanilla butter. Sukalah tengok. Dia lebih best kot pada makro. Aku punya thought. Aku rasa sini gelap lah. Aku rasa sini macam lagi cerah mata daripada makro. Makro macam agak serabut sikit. Sini cantik dia punya susunan. So nice. Tengok ni. Apa ni? Tapi ni tak halal lah. Jangan beli tau. Aku tunjuk Ni candies. What is this? Chocolate something. Halal. Banyak gak yang halal. Ni semua halal. Morongnya marshmallow itu. Kita nak terjah lagi apa yang best dekat sini. Kita pergi ke second row. Wow, banyaknya. Betul-betul lagi best dah lah. Dia letak lampu kat atas dia. So dia macam lagi nampak cantik. Sukalah. Cerah mataku memandang. Oh, Nasty guys. Siapa suka minum Nasty ya? Guys, ni cuma Copenhagen. Ni bahagian matcha. Matcha green tea base. Bon Cafe. Bon Cafe punya matcha. Ada satu je. Semua orang dengar ni. Korang bising lah kat sini. Korang tengok lah. Banyak gila dia punya Ovaltine punya. Daripada yang biru ni, yang ini pack macam ni. Lepas tu pack besar macam ni. Lepas tu yang macam ni guys. Oh my god. Ni apa ni? This one apa weh? Dia macam granola. Wait, ni macam topping atas. Ada halal tak? Ada halal. Oh my god. Harga dia 115 baht. Macam nak ambil je. Ni belah macam cafe punya coffee. Banyak gila selection dia. Ni apa? Dia punya butter. Wow. Kimchi. Cuma kimchi tak boleh beli sebab tidak halal. Dan muji. Wow. Sos hijau ada. Wow. Kimchi bawah dia. Wow. Tak telur deh. Yang kan beli air tong macam ni. Senang hidup weh. Ada halal weh. Air apa ni weh? Air oren. Wow. Harga dia 299 baht. Mak saya bertemu dengan cabalnya. Itu makro kan tak sampai. Korang tengok dia punya susu.
Wah, banyaknya. Ada banyak sangat kita boleh beli. Magic. Ni apa ni? Mixed milk untuk kopi. Wow. Best. Tengok ni, besar ni harga dia 99 baht. So dalam RM12. Ni berat dia berapa? Biasa. Cuba tengok dia orang ni beli apa. Mau beli apa, Ma? Mau beli apa, Ma? Asal limau. No, limau apa tu? Limau ni. Limau ni Limau nipis dengan cabel. cabal. Cabal mahal sikit kat sini. Cabel. Katanya mahal tapi saya tak tahu. Beli jangkau. Wow, makcik mau beli dengan begitu gembira. Cik dan cabal. Tapi tak macam ni. 1 kilo ke ni kat dah? Ni 1 kilo ke? Tak kena. Tak maksudnya 39 ni 1 kilo. Korang tengok saya ni. Apa banyak. Satu. Kamu sih. Woi. Guys, dia pun ada macam makro juga. Semua ni ada juga. Cuma dia tak semak sangat lah. Oh, banyak benuh. Jom kita cari apa yang kita perlukan. Sangatlah jimat ya untuk restock sabun-sabun bila datang ke Thailand. Sebab murah. Ya, kita berada di bahagian biskuit. And kita ada Hopsing. Jom kita tengok apa yang best. Malkis. Malkis kat kita pun ada kan? Ada Malkis coklat. Just sedap. Nabati. Apa yang Thailand punya brand weh? Apa yang kita boleh beli? Bang bang. Ni kayak Indonesia punya tu. Ini halal. Macam try. Harga dia 92 baht. Tak silap aku kalau orang pergi Indonesia orang akan beli bang-bang kan. Aku pergi Thailand beli bang-bang. Guys, aku nak ambil yang this one. Tapi dia tak ada halal yang boleh nampak. Sebab dia letak. Macam mana? Okay. Yang macam ni ada halal. Yang this one tak pasti. Ke boleh je dua-dua? Macam mana? Confused. Check. And this one halal. Halal dia ada kat belah belakang. Maksud dia antara-antara celah-celah ni. Harga dia 69 baht. So dalam RM8 something macam tu. Aku dalam mission aku nak cari Daifuku. Yang tengah viral sekarang Daifuku. Eurocake ni pun halal tau. So boleh beli. And this one hari tu waktu aku this one hari tu tak ada halal tau. Yang untuk this one ada. Ini dah halal dah. Dah Islam dah kau. Wow. Ni semua Eurocake. Daifuku guys, tolong tengok satu aku. Pop Secret. What is this Pop Secret? So comel. Korang nampak Daifuku tak? Boleh tunjukkan di mana? Di bawah. Nampak tak comel kan? Mana Daifuku? Odi Daifuku. Hai guys, so kita tengah cari Daifuku tapi aku masih belum nampak Daifuku. Aku nak beli ni. Ni chewing gum tau. Kan ada halal tau. Harga dia 93 baht. Macam syuk. You boleh tak know. Guys, panjang. Betul. Oh, tu Malaysia. Guys, kat sini dia punya keropok yang macam bandel punya kan. Lagi banyak. Wah, besarnya. Itu besar. Oh, wow. Segila weh. Besar guys. Ni macam sangat murah. 3 ni. This one. Bundle ni. Ada 3 kan. Hanyalah 49 baht sahaja. Ya Allah. Ini. Tapi betul ke? Betul kan? Takkan nak letak harga satu-satu kan. Tak logik. Wow. Ni 50 baht. Kenapa yang ni macam mahal balik ah? Ni macam ni. The halal section. Guys, daging dia nampak sangat juicy. So kita nak tengok ada apa lagi. Ini
Ini di halal section. Apa ni? Besarnya mana? Udang kara. Udang kara. Udang Udang apa ni? Udang galau. Dia bawa banyak. Udang galau. Udang kara. Oh, bawa banyak udang. Besarnya. Itulah udang kara yang Oh, tapi yang tu besar. Wow. Oh, itu udang galau. 8. Gila. Ni apa ni? Lobster. Ah, dia ada sotong jeruk. What is sotong jeruk? Macam nice. Ini apa? Sotong jeruk slice. Udang kara, betul tak? Udang kara. Wow, king crab. Wow, besarnya. Korang tak payah, harga dia 3890. Besar gila. Susun pun cantik. Kemas je. Ada satu section nama dia Salmon Paradise. All this salmon guys. Harga dia kot lah kalau korang nak tengok kan. Ni aku buat siap-siap. Okay. Wow, wow guys, wow. Berapa ni yang ni? 499 ke? Ma, yang ni ma, 499 ke? Nice, tak mahal sangat. Just ke murah, ke mahal? Tak lah, aku pun tak tahulah. Guys, ni ada lagi. Tu. Oh, cantiknya. Wow. Ni kalau buat macam butter oats, sedap. Wow. Yang tu dia slice. Slice tu macam dia senang sikit. Wow. Nampak fresh. Perlu kah? Harga dia mana? Ni yang 599 atau 900. Yang ni kot 599. Tapi semua 900. Kalau salmon guys. Oh my goodness. So heaven. Yang ni pula nama dia frozen fresh water. Wow. Wow. Ni bersih, kemas, cantik. Gitu. Ni dia ada frozen kurita. Look at that. Tu. Beratnya. Wow. Amazing. Tengok ni. Yo, harga dia apa? 809 yang ni. Ikan air tawar mak saya kata. Saya tidak tahu. Banyak ah, banyak ah. Wah, macam-macam eh. sedap tau buat sambal tumis. Lala ke apa? Ha? Lala. Awak mah. Ni apa guys? Udang ke? Udang. Macam teringin ke. Nak buat sambal tumis. Sedap lah. Apa? Udang ke? Udang. Udang. Besarnya. Kan? Ha. Dia ada banyak lagi udang kat sini guys. Tu. Ni udang merah. Ini macam yang udang merah yang tengah viral yang mahal tu kan. Tapi bukan kan. Bukan. Udang kecil. Ni apa? Good taste. Isi apa? Isi udang. Tofu. Halal tak? Tadi aku beli kat Seven East. Tak weh. Halal tu weh. My favourite orange. Saya suka orange. Comel kan packaging dia. Betul kita pernah. Hari tu kita beli ni ke? Favourite orange. Kita ambil orange lagi. Sebab saya suka orange. Ni sedap. Dan 69 per kilo. Dalam RM9. Dia kena ambil yang gelap macam ni. Ni kita punya pembelian. Let's go. Korang tengok dia punya simbol tandas Mr. Donut Mochi Do. Ada Mochi Donut. Boleh? Boleh ambil satu. Ini 49 kan? Okay. Dia macam chewy. Tolak. Nak enter je. Wow. Boleh coklat ni. Wah. Ni tengok tumbler atas.
Okay guys, so kita beli Mr. Donut. Dekat Malaysia ada 3 je. So let's go and kita nak try Mr. Donut kita. Rasa mochi-mochi, rasa chewy-chewy. Guys, this one chocolate. Ni tak gebul macam mana? Macam cicak kena. Dia tak gebur tapi dia macam bouncy tau rasanya. Macam kalau korang kunyah, dia rasa macam mochi. Tak. This one chocolate Dubai. Ada ni. Oh. Yang dia gebu. Sedap Aku as orang yang minat ke kacang, this one so good. This one aku nak makan sikit tau. Korang tengok dalam dia ada macam isi coklat tau. And texture paling best. Dalam dia nampak tak ada putih. Sedap, sumpah sedap. Ini paling sedap. Dia rasa macam mana? Dia macam penuh tau. Bila korang makan, dia macam pecah coklat. Oh sedap, sukanya. Ini paling sedap. Nampak tak gebu? So next, this one macam tadi juga. Very mochi. Guys, ini very the mochi one. Tengok ni. Very mochi. Makan dekat kedai ni untuk dessert. Saya tak tahu nama. Antara yang korang boleh order. Wow, sedap panas-panas ni. Banyak ni kita come for dessert. Ini macam green tea. Wow, atas bawah ni sedap. Tada. Ini mesti macam santai. Wih, ni longan ni just sedap longan ni. Tu ada longan weh. Ni ada goreng-gorengan juga. So macam ada air longan sedap 50 baht. Emang tadi tu. Wow, this one red ruby campur dengan yang colourful tu. Lepas tu yang sebelah ni gaul sat. Nyamis. Yang ni cincau. Dia macam cabaang tu. Wow, macam kesem ni dah. Kita nak rasa yang pertama dulu. This one. Sat belakang sikit. Nampak tak colour dia? Bismillah. Sat. Sedap. Red ruby tu dia crunchy. Dia ada sengkuang Cina. Sedap. Ais krim. Ni dia topping dia ada 5. Lepas tu ni ais krim dia. Wow. Creams. So kita nak makan ais krim dulu. Tengok ais krim dia. Ais krim ni sedap. Ais krim kelapa dia sedap.
Aku takut makan makanan kita macam ni. Tapi memang ingat dulu kat tangan dia. Ini masing-masing macam tu. Sedap. Kan macam cabaang tu. Untuk aku. Total kita orang makan 189 baht. So kalau dekat Thailand ni korang makan dessert macam tu pun sangatlah murah. Murah lah, 189. Kalau convert pun dah RM24. Kita sekarang ada dekat 7E yang baru dan terbesar dekat Hat Nyai. This way. Saya ada parking khas tau, parking dia. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Weh, ni apa? Ni apa? Ni tu lah sebelah tengok. Ni pisang. Semua halal produk. Hari ini ada promotion beli 1,000 ada free 1 full bag. Boleh tengok dulu. Semua ni halal. Ada limited edition. Weh, Bag ni. Bag ni boleh. cik. Buy 1,000 free. Panas sekali. Sama-sama dirty dah. Okay. Yeah, can you buy? Thank you, kecil. Jadi, Promoter tu. Tak masalah. Kita lagi sontak. Aku pula yang malu. Dia yang lembut, aku yang malu. Ni semua burger. Wow, kita nak tengok apa yang best dekat sini. Penat lah gelak tadi. Wih, Joji pack besar weh. 234 baht. So kalau convert maybe dalam RM30, almost RM30. Best. Tengok ni, diorang ada liquid blush. Macam cantik. Ni apa, baby bright. Ni pun campak cantik. Oh loh, macam best ya. Tunjuk mana nampak apa? Oh, dia ada ni. Mak saya dapat ini guys, yang dekat Sutton tu. Yang dekat Sutton tu. Banyak-banyak benda hak ni juga dia nak. Tak faham goma. Ni. Korang tengok ni. Oh my god. Banyaknya after you. Ni yang after you ni first time tengok. Weh. Guys, ada tiramisu. Satu ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Weh, ni Arabus weh. Oh ma. Arabus weh. Mana nak tak? Ni banyak tau. Banyak weh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Gila. 12. 12, 660. 660, 12. Tapi boleh je kalau ada yang satu ni ha. Satu biji ni ada. Ha. Taknya ada 2. Menuju dia sama je. Actually dia sama je macam 7E yang lain. Cuma mungkin lebih banyak produk. Macam tu. Cak beli sesuatu kan? Tapi apa ya? Dia macam lagi heaven kan? Barang dia banyak. Barang dia banyak. Lepas tu dia macam variasi lagi kot. Weh, ni apa weh? Ni apa? Malaysia. Ni apa? Allah. Travel ni. Ni baca tak berbunyi ni. Halal. Weh, halal weh. Tapi apa ini? Ni ada. For healthy oral hygiene. 60 baht. Orang suka juga yang ni dulu. hello, welcome to Kodok Bag. Badika. Weh, kalau beli tu letak kat rumah sedap long. Ada berapa tu? 246, 66, 12. 12 berapa mah? Berapa? Betul lah dia cakap tu. Berapa besar weh? Ada 12. Boleh bagi kat semua penduduk bumi.
tiramisu tu. Tapi aku tak perlukan sebanyak tu. Aku cuma nak satu je. Tapi tak ada. So macam mana? Gimana kita iki? Sedap lah. Cuba ada halal. Boleh saya beli. Tak ada halal. Tak nak beli. Tak ada halal. Guys, so kalau siapa yang datang Hatnyai, korang nak beli dalam bundle yang banyak macam ni, korang datang 7E yang ni. Memang specifically this one, dia ada banyak yang macam ni. Tengok tu. Tu, nampak tak? Ni yang sosis apa semua ayam ni. Korang boleh beli 348 baht. Aku rasa ada 10 kot dalam ni. Ni semua halal tau, halal section. Lepas tu, ni after you ni ada 24, 68, 88, 16, 660 baht. Lepas tu yang ni ada 246, 12. Yang this one aku tak pasti harga dia berapa. Lepas tu yang ni, yang uji matcha tu. Tengok ni, uji matcha tu. Besar ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10. Gila, yang ni ada 10 juga. Ni ada 10. Boleh lah siapa yang nak buat oleh-oleh. Heaven tu. So begitulah. Anyone yang nak beli banyak-banyak es oleh-oleh datang sini. Sangat berbaloi. Ni semua halal produk. Besar lah. Tu. Ni dekat betul-betul dekat bukan Kim Yong, kat Lee Garden. Oh, saya lupa tengok aiskrim. Jadi saya macam nak beli aiskrim. Dulu ada aiskrim pistachio. Sedap gila, tapi ni tak ada dah. Tak ada. So 7E dia betul-betul dekat Lee Garden. Bye. Thank you Keteki. Allah lah, macam soalan. Uyo. Thank you Keteki. Jangan siapa suruh diposting macam ni. Dah. Kita dah selesai dekat 7E yang baru ni. Sebab sekarang dah pukul 2.27. So 3.26 waktu Malaysia. So jadi kita dah nak balik dah. Penatnya. Ya. Hak mana selalu orang beli? Yang ni lemak apa? Lemak ikan. Yang ni udang lipan. Udang apa? udang. Yang ni ikan, yang ni udang. Kita beli ni, dia boleh campur tau. Campur berapa long? Campur 40 baht. Kalau satu set berapa? Satu buku berapa? 40 baht. Oh. Kalau campur 50 baht. Kalau yang satu je kuah 40 baht. Oh, bubur lah. Yang ni sayur ni korang boleh buh sendiri nak yang mana weh? Boleh ambil banyak mana ni? Ambil je. Ambil sekali. Kita beli kuah lemak ikan. Yang ni tengah tu apa? Daun kentut. Daun apa? Yang ni korang boleh ambil banyak tapi considerate lah, janganlah banyak sangat. Oh, sedap. Mau tu kot yang macam jeruk apa? Yang macam toge jeruk tu. Sedap. Wangi. Korang boleh bubuh ni unlimited. Kalau makan kat sini mesti. Sedap. Dia dekat depan Vista Hotel tu, Vista Hotel. Dekat Danok. Yang ni apa? Jeruk ni sedap tau. Nyam. Lihatlah mereka berdua. Kita pemakan sayur. So kita ambil berbanyak. Tapi sayur yang jeruk tu sedap. Yang tepi tu pun sedap. Kalau kat Nom Gina tu, yang tu paling sedap. Dia macam enhancekan lagi rasa kuah tu. So korang kena try. So ni yang sayur kita ambil. Jadi baju. Jadinya 4 kali. Oh, kat sini nasi kaumuk pun ada. Goreng-goreng pun ada. So boleh makan dekat sini. Woohoo. Kalau rasa macam mana ni? Ada tambah satu je. Yeah.
dapat laksa Thai. Mak tengok sini. Kalau rajin, kita tunjuk mukbang. Kalau tak rajin, habis dah video kita sampai ke sini saja. Kita dah nak balik. Dapat laksa Thailand. Oh gila, puluh ni semua ni. Ni berapa bungkus? 8 bungkus. 7 bungkus 280 baht. Kita dah nak keluar. Hari ni tak ada kereta. Kosong. Kepala kamu tu kosong. Kita dah dekat rumah. So kita tuang kuah dia. Amboi. Sayur. Barulah feeling. Cang. Dah kerat macam tu. Wow, super healthy. Ada sayur sap. So ini dia punya rupa. Nampak tak sayur dia? Sayur dia. Wow. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고 긴 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Sedap. Dia makan yang sangat sedap. Wow.